Adakah benar manusia boleh melakukan pengemaraan masa atau time travel seperti kita melihat di filem atau animasi yang mengisahkan manusia yang boleh ke masa hadapan atau masa lampau dengan peralatan yang dinamakan sebagai mesin masa atau sebagainya? Adakah boleh? Malah ada juga ilmuwan-ilmuwan dunia yang mengatakan bahawa pengemaraan masa adalah tidak mustahil berdasarkan ilmu pengetahuan dengan teori yang pelbagai. Adakah ianya benar? Jawapannya adalah tidak benar sahabat semua, kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci yang tidak terikat dengan masa, kerana dialah pencipta kepada makhluk yang bernama masa ini, memberitahu bahawa manusia itu terikat dengan masa dan tidak akan boleh melakukan pengemaraan masa melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkara ini di dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bahawa demi masa manusia itu dalam kerugian, yang bermaksud manusia itu berada di dalam masa dan kita sebagai manusia terikat dengan masa, dan kita tidak boleh pergi ke mana-mana masa yang kita mahu, seperti hendak pergi zaman dinosaur atau ke masa hadapan untuk melihat Nabi Isa turun ke bumi. Semua itu adalah mustahil dan tidak akan sesekali berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masa seperti yang disebutkan dalam surah Al-Asr ini. Ditegaskan juga dalam ayat ini bahawa betapa pentingnya masa kepada manusia, kerana masa itu tidak boleh berpatah balik dan masa itu hanya bergerak ke hadapan saja, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan manusia akan kerugian jika tidak memanfaatkan masa yang diberikan dengan perkara yang bermanfaat seperti beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dalam kesabaran. Allahu Akbar. Dan satu perkara lagi, jika manusia itu boleh mengemara masa, maka ia juga akan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang taubat. Sebagai contoh, manusia itu pergi ke masa lampaunya dan membetulkan kesilapannya yang lalu, maka ini adalah tidak benar sama sekali dan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kerana jika pengemaraan masa adalah boleh, maka kenapa perlu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ayat taubat di dalam Al-Quran yang mana hambanya boleh bertaubat di atas dosa yang lalu? Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Surah At-Tahrim ayat ke-8. Kesimpulannya sahabat semua, tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, pengemaraan masa adalah tidak benar sama sekali, kerana ianya bertentangan dengan ayat Al-Quran, dan sesungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha berkuasa yang boleh membuatkan kita mengembara masa dan berada di masa yang lalu atau masa hadapan, kerana dialah yang menciptakan masa dan masa itu adalah hambanya. Allahu Akbar. Oleh itu sahabat semua, semoga perkongsian ilmu yang sedikit ini dapat memberi manfaat buat sahabat semua, dan hargailah masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan ketaatan kepadanya, kerana masa itu tidak akan berpatah kembali.